Abang tengah mengorek tanah. Oh, anak laki saya ni. Kita cari tanah baja. Macam apa? Macam bulu kucing. Bukan. Itu baju. Wah. Sarung tangan ni. Tangan mama sakit lah. Nak buat apa Alisa? Kita nak cucuk tanam. Tengok tu lah. Kita cari baja guys. Cari baja nak cucuk tanam. Nak belajar cucuk tanam. Bukan belajar jugalah. Cucuk tanam tu tak. Hari tu mama kan kumpul sampah kat sini. Lepas tu bakar sikit. Dia dah jadi baja sikit. Jadi kita dah korek. Ni kalau tanah baja dia warna dia macam ni bang. Warna dia hitam macam tu. Yang kuning ni bukan baja, ni tanah liat. Ni tanah liat. Sapu air bila kering dia jadi keras. Kalau baja kita kumpul rumput ni, kita kumpulkan biar jadi baja. Oh, dekat atas. Bawa-bawa rumput je. Apa kita kumpulkan. Kita kumpulkan apa tu? Rumput ni kita kumpul kat sini. Bukan tak boleh beli boleh je. Belakang rumah ada, kita buat sendiri. Slipper. Ni ada baju lagi bang. Ni ambil bang. Ambil ni. Kita bercangkul-cangkul guys. Kita cari tanah baja. Nak bercocok tanam. Tapi tak tahu bila cocok tanam ni. Kita cari baju dulu. Cari tanah dulu. Mana ni? Dia mau kumpul dulu. Enak. Oh. Tanah baju. Tanah baju. Ni pun bekas dulu juga kita cocok tanam dulu kat sini kan. Sebelum ni jadi jalan, kita buat kebun kecil-kecil. Tumpang kebun. Dekat tanah orang. Tanah kerajaan. Tuh, korek lah. Boleh je. Rabun. Sebetulnya banyak tau tanah baca kalau nak cat. Sini pun tanah juga. Tak nak lah, semak sangat lah mama takut pula. Dapat tak? Abang yang korek-korek, abang yang ayak-ayak.
Penat. Kan. Hmm? Pakai cuci tangan. Abang tengah mengorek tanah. Lepas tu ayak kat sini. Nak kumpul tanah baja. Buat cucuk tanam. Ni saya tanam serai. Tak menjadi, kena pijak-pijak dengan lembu. Ma, tengok ni, Ma. Jadi habis. Hmm? Ingat Cleo pula. Sayang Cleo tak ada. Cleo dah tak ada. Belah sana abang. Belah situ lah, tak nampak. Belah situ. Ayak. Ayak. Berat bang. Mengayak dia. Mengayak. Okey dah tu. Dah. Korang bawa situ je. Ha? Patu tak apalah. Dapat jugalah baja sikit-sikit ni. Ni tanah baja. Boleh buat cucuk tanam. Ni kita letak dalam tong. Hafsal. Apa? Kau nak mana? Apa tu bang? Hmm? Okey tu. Maybe ya. Merah tu jangan lah. Itu sampai situ je. Ni ada bubur. Bubur satu. Bukan cacing. Jalan tu. Jangan. Itu dah situ je. Kamu kan tanah. Itu tanah liat. Sini je. Nanti kita kumpul. Situ ada. Tak apalah. Besok cari lagi. Kita ayat yang sini. Dah malam tu kan. Kalau jual baju ni buat apa? Jual. Buat apa nak jual? Kita cucuk tanah sendiri lah. Tak dapat. Adalah satu bumi tu berapa belas ringgit, 15. Paling murah. Dah. Paling mahal RM20. Kita akar rumput. Boleh buat? Buang lah. Letak ni. Ya mau sana nanti kita bakar kat sini. Boleh jadi baca. Kumpul balik semua rumput-rumput kat sini. Kita buat baju baru. Kita tak ada tanah macam ni lah. Tumpang tanah orang. Tak ada tanah.
Okey. Yelah. Dah habis. Okey, jom bang. Kita kumpulkan sini. Ni baju dah siap. Masukkan dalam sini. Dapat jugalah baju satu apa ni? Tanam baju. Dapat satu kotak ni. Dapatlah 2 pasu. Kira-kira baju. Ni kita tanam baju lah. Kita dah kumpul. Sebab ni campur-campur apa? Campur rumput-rumput. Bukanlah rumput-rumput yang dah kita dah campur-campur kan, kita kumpul kat sana kan. Kalau campur tai lembu ni. Jadilah baju juga. Lembu. Cuma dia tu lagi kuat. Ada ubat dia. Boleh je tai lembu kena keringkan dulu. Tapi Kalau hujan apa jadi? ada je lah budak ni tanya tai lembu pula. Kalau pandai buat boleh je. Jadilah baja. Okay. Mama kat kampung selalu tengok lembu ada tapi jarang gunalah. Kalau tai ayam kan semua orang ada ayam. Mana macam tu? Kita boleh angkat tak ni? Kenapa? 2 orang. Berat tu bang. Dah maghrib dah bang. Dah kita angkat ni, lepas tu kita ni dah. Akhirnya Yang kat bawah tu tanah keras Enggak bawah-bawah tu tanah keras. Yang mana tanah keras ni? Yang kat bawah rumput je baca. Ni semua. Ya, tapi nipis-nipis. Kita kena keruk nipis-nipis. So, esok gali situ. Mana? Situ tak ada, itu semua batu. Batu keras-keras. Bukan tempat je. Kat situ banyak sebab apa? Kan kita hari tu kan kita kumpul-kumpul apa? Okeylah bang. Okeylah guys. Dah dapat satu kotak ni walaupun tak penuh. Dapat jugalah buat tanam-tanam. Hari pun dah maghrib. Masa pun dah maghrib dah ni. Dah malam dah gelap dah. Sambung lagi besok. InsyaAllah. Untuk hari ni okeylah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Ui. Bye-bye. Anak-anak semua tak nak. Okey, jom kita angkat ni bang. Mari bang. Bang oi. Berat tak? Boleh tak bang? Bismillah. Harus bisa. Mana belah situ? Bismillah. Oh, anak lelaki saya ni. Nak angkat berat. Letak sini dulu. Bismillah. Ya. Ui. Bismillah. Masuk dulu. Macam ni lah duduk kat kampung. Letak situ. Letak sini dulu. Okey lah bang, boleh lah tu untuk cucuk tanam. Ini kemarin cari dapat tapi separuh saya dah pakai. Dah masuk semua kat pasu-pasu kat sana tu. Kat sana tu. Semua dah masuk sikit-sikit. Dengan ni sekali cari tanah baja kat belakang. Ni hari ni punya. Dapat jugalah 2 pasu. Ini. Dah maghrib dah bang. Kenapa baju lain? Itu sabut kelapa. Kita letak tepi dulu. Tepi lah dulu. Abang tepi dulu. Lembut lah tanah. Lepi dulu. Mau letak sini. Besok kita bersihkan tengah-tengah. Aduh, milunya. Letak je lah sini dulu. Milu. Tengok saya tanam-tanam. Sikit. Sebenarnya kat sini ni tak boleh tanam-tanam macam buah-buah ke apa ke, kacang panjang ke apa.
Sini monyet banyak. Monyet banyak, susah nak tanam-tanam kat sini. Monyet kejekan ni, tengok kat saya. Baru tumbuh, baru buah berapa batang. Dah habis. Kena makan dengan monyet, dengan bunga-bunga sekali dia makan. Baru je berbuah. Nak rasa dia punya hasil, monyet dah kerja. Ni ada 4 bunga kat sini. Ni pun baru tumbuh, kecil-kecil. Tengoklah besok mesti habis juga. Kalau ada monyet kat situ banyak, habis. Sekejap je monyet dah kerjakan.